keuntungan yang syarikat bagi melalui marketing plan tadi, kita panggil commission plan tu. Jadi siapa yang layak, semua orang boleh layak. Tak, syarat dia anda jadi ejen saja. Anda tak perlu ada kedai kan, tak perlu kata nak training dulu berbulan-bulan baru boleh buat. Tak, hari ni anda join, anda dah layak dah dapat commission tadi tu yang kita tawarkan tu. Okey, jadi di sini kenapa saya nak buat konsep ni, kerana saya nak ramai orang boleh berjaya dan berkongsi keuntungan ni dengan ramai orang yang memerlukan, yang nak income, yang nak berjaya ni melalui commission plan tadi tu. Daripada commission plan tu sebenarnya kita bayar lebih 50% lah commission kepada anda. Macam kita punya tahun lepas, kalau kita punya sale keseluruhan tu 100 juta, lebih 50 juta kita bayar commission tu. Banyak tak? Banyak kan? Jadi sebab itu ramai orang boleh berjaya. Tetapi itu pun masih potensi kita jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi sebenarnya. Jadi yang penting anda kena tengok tadi, pertama produk yang diperlukan, produk yang memang ada permintaan yang besar. Yang kedua, cara kita membayar komisen itu. Jadi dan kita buat juga secara berjemaah tadi. Kita buat secara teamwork. Anda buat cara perkumpulan. Yang best dalam bisnes ni adalah daripada komisen tadi itu, macam mana dikongsi tadi, team commission tu, group sale commission itu. Kalau kebanyakan kalau kita buat bisnes sendirilah, kita jual goreng pisang ke, buka kedai runcit ke dan sebagainya, bila kita buka kedai, kita buat sale, kita dapat untung, betul tak? Orang lain jual goreng pisang tempat lain, kita tak dapat untung. Betul tak? Walaupun dia tanya formula kat kita, macam mana nak buat tepung ni bagus, kita ajar, kita tak dapat apa ke dia. Tapi di sini bestnya kan, kita buat memang kita dapat untung. Kita ada direct referral punya commission, tapi orang lain buat pun kita dapat untung. Saya percaya ramai orang nak bisnes macam tu. Betul tak? Bukan kita buat kita dapat untung, orang lain buat kita dapat untung. Ramai orang nak macam tu. Di sini itulah yang membolehkan ramai orang dapat income yang besar, kerana bila kita build team tu, bina network kita, daripada sale tu kita dapat untung, baru boleh untung besar. Maksud dia di sini, sampai satu masa nanti, sampai satu masa bila network anda dah besar, anda tak buat pun anda dapat untung. Ini passive income. Okey, bukan kecil-kecil dapat untung. Sebulan ada yang dapat ratusan ribu dekat sini income ya. Ada yang dapat puluhan ribu. Jadi inilah konsep yang membolehkan kita dapat capai satu impian kita itu, apa yang kita nak itu, yang satu dengan yang kita dapat apa kita nak dengan masa yang kita tentukan. Time tu kita tentukan kat sini. Kalau anda hari ni ada bisnes lain, ada kerja, anda ada peluang untuk buat bisnes ni kerana masa anda boleh tentukan sendiri. Macam hari ni banyakkan cuti, anda ada masa hari ni cuti, anda dah boleh jalankan bisnes ni. Dan konsep ini memang terbukti dah. Sebab tu hari ni kalau orang yang memang ingin berjaya lah, kalau anda ingin mengubah kehidupan, anda faham konsep ni, anda memang akan buat betul-betul. Anda akan buat all outnya. Ini satu konsep yang memang proven, memang terbukti, boleh, anda boleh kaya. Memang ada orang kata nak bisnes ni takut nak cerita pasal kaya. Memang kita nak sekarang ni anda kaya. Nak berjaya mesti kena kaya, betul tak? Kena ada duit baru boleh berjaya, baru boleh dapat segala-galanya, betul tak? Jadi di sini memang kita potensi kita, kalau anda sehingga RM500,000 satu bulan, itu potensi bisnes ni. Ada orang kata boleh ke saya dapat RM5,000 sebulan? Potensi dia RM500,000. RM5,000 tu baru 1% dia. 1% dia RM5,000 tu. Ya. Jadi kalau anda hari ni boleh bermula dengan kecil, ataupun boleh start dengan anda punya kenalan di tempat anda sendiri, okey, tapi sistem yang kita adakan di sini, yang kita sediakan kepada anda, net commerce system ni yang akan membantu anda supaya bisnes anda ini akan bergerak
dengan lebih besar. Kadang-kadang anda duduk di mana pun tak ada masalah, sebab sistem ini sistem worldwide, 24 jam di mana-mana pun mereka boleh menjalankan perniagaan ini. Jadi kalau anda mencari satu peluang bisnes ataupun ingin berjaya, inilah peluang yang paling sesuai lah untuk ramai orang, untuk sesiapa pun sebenarnya, dengan modal yang kecil kan, tak ada risiko apa pun sebenarnya, dapat produk yang baik pula, dapat membantu orang lagi. Ini satu yang bagusnya, hebatnya produk ni, kerana kita juga dapat membantu orang lain untuk mengubah kehidupan. Bukan kita seorang. Betul. Memang kita diwajibkan, dikehendaki untuk membantu orang lain. Betul. Anda yang datang hari ini dibawa oleh kawan anda, dia kena bantu anda supaya anda berjaya. Kalau tak, dia tak akan berjaya. Ini yang hebatnya, yang tak ada dalam bisnes lain. Betul. Bisnes lain fikir nak jatuhkan orang. Betul. Nak bisnes kita hari-hari kita bantu, macam mana nak bagi anda semua berjaya di sini. Macam mana nak bagi anda ni dapat income yang besar kat sini. Itu bisnes kita. Selalu kita cakap macam tu kan. Kita tak ada kata nak jatuhkan orang lain, tak ada. Jadi sebab tu di sini satu konsep yang memang yang terbaik lah. Kalau anda nak berjaya untuk diri anda, boleh bantu untuk keluarga anda, boleh bantu untuk kawan-kawan anda, untuk sama-sama berjaya di sini. Okey? Jadi sudah sampai masanya, mungkin anda hari ini yang baru join atau yang belum join ini, anda kena faham betul-betul, anda kena tengok dan kena buat keputusan yang tepat. Saya percaya apa yang orang-orang berjaya kat sini dapat pun hasil daripada keputusan yang dia buat masa dia terima peluang ini. Jadi kalau dia dah ambil peluang ini, dia buat, dan itulah hasil yang dia dapat sekarang ini. Jadi kalau kita sebenarnya kita susah ke apa yang berlaku kepada kita, kita yang tentukan. Kalau kata susah, semua orang dilahirkan dalam keadaan susah, semua orang. Tak ramailah orang yang lahir-lahir terus kaya, tak ada. Ada, tapi tak ramai, sangat sikit. Melainkan anda ni anak Tan Sri Mohtar Bukhari ataupun Robert Koch, boleh lah. Keluar-keluar memang dah kaya dah. Ataupun anak sultan ke, kan? Tapi itu hanya berapa sikit saja. Tapi kita hanya ada peluang untuk kita berjaya sebenarnya. Saya dulu, saya peribadi, sebenarnya saya juga asal daripada keluarga yang susah. Kenapa saya bersungguh-sungguh nak menjayakan bisnes ni? Kerana konsep bisnes macam ni lah yang mengubah kehidupan saya dulu. Ni daripada tak ada apa-apa, keluarga saya sangat susah. Jadi saya ni cerita 15 tahun yang dulu lah. Okay? 15 tahun yang dulu, bila saya faham, saya dapat peluang, saya fokus. Saya dah try macam-macam bisnes pun, rugi banyak lah. Okay? Masa tu saya pun tak faham, saya pun tak ada pengalaman yang banyak. Saya ingat ada bisnes ni memang bisnes yang leceh lah, kan? Nak buat bisnes yang ada nampak, kedainya ada nampak itu kan. Dan saya dah rugi banyak. Baru ini, masa tu, ini adalah pilihan terakhir saya. Network marketing ni peluang terakhir saya, pilihan terakhir. Kerana saya dah tak ada duit dah, nak buat bisnes tak boleh dah. Tapi hutang banyak ni kan. Jadi kita dah terdesak ni. Bila datang peluang, saya cubalah. Kerana tak pernah cuba bisnes yang macam ni. Ni cerita 20 tahun dulu lah kan. Tapi bila saya ambil, saya buat, sebenarnya bisnes yang saya anggap bisnes yang remeh, bisnes yang kecil inilah yang mengubah kehidupan saya, keluarga saya. Saya pernah hampir puluhan ribu untuk buat bisnes lain, tapi kat sini saya hanya modalkan kecil saja pun boleh dapat jutaan ringgit. Dan bisnes ini sah di sisi undang-undang. Ini yang paling pentingnya. Ini bukan money skim cepat kaya ataupun money game ataupun apa. Ini memang sah di sisi undang, tapi boleh buat duit banyak. Betul. Jarang kita tengok kalau nak kaya, nak dapat duit banyak tu kena buat benda yang tak betul kan. Kena buat money game. Tapi tak, di sini sah. Semua sah, produk ada halal, kita berlesen, sah di sisi undang, tapi boleh buat duit banyak. Sampai ada orang kata Voltaire ni buat skin cepat kaya. Memang betul, dah ramai yang cepat kaya kan. Ramai yang kaya cepat. Ramai yang kaya. Tapi dengan cara yang
Betul. Legal. Kita memang sah di sisi undang-undang. Jadi pada sebab itulah bermula di situ saya dah berjaya kolek jutaan ringgit. Sebelum ini seperti anda, saya jadi ejen, dan saya fikir saya perlu buat satu konsep yang lebih mudah, lebih simple, dengan produk yang lebih berkesan supaya lebih ramai orang boleh berjaya. Itu lahirnya Voltem pada tahun 2018. Tapi sampai hari ini saya tak berhenti, sebab matlamat saya satu je, nak lihat anda berjaya. Itu matlamat saya. Nak lihat ramai orang berjaya dalam bisnes ni. Kalau saya fikir diri saya boleh duduk rumah dah sekarang, kan? Saya boleh pergi bercuti, pergi melancong, saya boleh berehat, boleh melancong. Tapi saya fikir matlamat saya, impian saya belum tercapai, kerana saya nak lebih ramai orang berjaya. Sebab potensi bisnes sangat besar lagi. Setakat hari ini baru, memanglah ramai dah, tapi lebih ramai lagi boleh. Kita boleh create, boleh cipta, boleh pastikan ramai lagi yang boleh berjaya dalam bisnes ini. Sebab tu dari masa ke semasa, saya sebagai founder, kita tak stop. Management kita tak stop untuk upgrade, buat sesuatu yang lebih baik untuk memastikan ramai lagi yang akan berjaya dalam bisnes ini. Kita buat training, semalam training, hari ini buat lagi program. Nanti selalu banyak aktiviti yang kita buat untuk membantu anda. Jadi kalau anda hari ini mencari satu peluang dan ingin hidup anda berubahlah, inilah antara peluang yang terbaik untuk anda sebenarnya. Saya memang nak lebih ramai lagi yang berjaya ni, yang dapat kereta, dapat rumah, dapat simpanan ni. Sebab tu dekat sini memang commission plan ni memang dicipta untuk anda berjaya sebenarnya. Commission plan ni memang dicipta untuk anda dapat mendapat income yang besar dengan masa yang cepat. Sebab tu ramai orang kata ni sikit cepat kaya, tak apalah. Orang kata spin kaya, saya suka juga. Memang kita nak bagi cepat kaya, kan? Biarlah, tapi yang penting bagi sah dan terbukti. Jadi saya harap anda dapat ambil peluang ni dan mencipta sejarah dan mengubah kehidupan anda menjadi orang-orang yang berjaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.